kita bincangkan mengenai contoh pertama, dijadikan daripada nur. Untuk contoh yang kedua, kita akan bincangkan kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali daripada sesuatu yang lain pula, iaitu daripada pokok. Ini contoh yang kedua kita hari ini. Contoh kedua, عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس من شجر شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة. Bermaksud, Jabir bin Abdullah meriwayatkan katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia lain dicipta daripada pokok yang pelbagai, sedangkan aku dan Ali dicipta daripada pokok yang sama. Kemudian kita kemukakan rujukan-rujukan kita, At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Zahabi dan lain-lain. Baik, kita pergi terus kepada komentar. 1. Sanad hadis di atas berdasarkan riwayat At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Awsat adalah seperti berikut. حدثنا علي قال حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار الكوفي قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار قال حدثنا محمد بن علي السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Lepas daripada yaqul tu dia teruskan dengan yang dia sebutkan dalam matan yang pertama ini tadi. Setelah mengemukakannya, At-Tabarani berkata, tidak ada orang yang meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ini daripada katanya Rasulullah sendiri yang sabda, Jabir bin Abdullah. Kemudian daripada Jabir bin Abdullah adalah Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Jadi Abdullah bin Muhammad bin Aqil, tidak ada orang yang meriwayatkan hadis daripadanya melainkan Muhammad bin Ali As-Sulami. Yang kita gariskan di sini, Muhammad bin Ali As-Sulami. Tidak ada orang yang meriwayatkan daripada Muhammad bin Ali As-Sulami yang ini selain Amr bin Abdul Ghaffar yang kita gariskan juga, dan tidak ada pula orang yang meriwayatkan daripada Amr bin Abdul Ghaffar selain Muhammad bin Ali bin Khalaf yang kat sini. Jadi dia punya sanad daripada Rasulullah turun kepada Jabir, turun kepada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, kepada Muhammad bin Ali As-Sulami, kepada Amr bin Abdul Ghaffar, kepada Muhammad bin Ali bin Khalaf Al-Attar Al-Kufi, kemudian kepada Ali dan seterusnya lah. Sampai kepada At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat dia. Kata-kata At-Tabarani itu mengisyaratkan kepada tafarrudat, ini kebersendirian perawi-perawinya. Baik, tafarrudat ini adalah istilah dalam ilmu rijal hadis, ilmu jarh dan ta'dil, usul hadis. Tafarrudat maksud dia ada yang gunakan perkataan tafarrud. Tafarrudat boleh juga membawa maksud yang sama daripada kata asal dia fard. Fard maksud dia seorang, individu, persendirian. At-Tabarani mengatakan dia seorang sahaja yang meriwayatkan, seorang sahaja yang meriwayatkan, seorang sahaja yang menyampaikan, seorang sahaja yang mengambil hadis ini daripada. Itu maksud dia merujuk kepada satu istilah yang digunakan dalam ilmu usul hadis yang kita namakan sebagai tafarrudat ataupun tafarrud perawi. Tafarrudat ini maksud dia seorang sahaja. Perawi itu sahaja daripada satu si A contoh dia, daripada yang matan kita tadi ni, kita tengok dekat sini. Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Muhammad bin Ali As-Sulami. Muhammad bin Ali As-Sulami ini satu-satunya perawi yang ambil hadis ini daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dia ada satu lagi istilah yang terkait dengan tafarrud ini, nama dia mutaba'ah. Ada tabi' dia. Tabi' ni maksud dia ada orang lain daripada riwayat lain, jalur yang lain, sampaikan hadis dengan matan yang sama. Ada mutaba'ah, ada orang lain, tak apa. Tapi ini tafarrudat ini maksud dia orang lain yang belajar daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, tak ada. Langsung tak ada. Dia satu orang sahaja. Dan daripada Muhammad bin Ali As-Sulami pun satu orang sahaja, Ammar sahaja yang ambil daripada dia. Daripada Ammar itu pula seorang sahaja, Muhammad bin Ali sahaja yang ambil daripada dia. Jadi ini yang kita namakan sebagai tafarrud ataupun tafarrudat. Adakah tafarrud perawi ini terus menyebabkan sanad itu ataupun hadis itu menjadi dhaif ataupun maudhu'? Jawapannya tidak. Tidak semestinya.
Sebab ada sahaja hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, kemudian dia sampaikan kepada perawi seterusnya. Perawi itu tidak bermasalah, perawi thiqah, perawi yang semua orang akui dia tidak ada masalah langsung. Itu kita boleh terima. Ini termasuk daripada salah satu hadis ahad. Hadis ahad itu kan kita belajar ada 3, ada masyhur, aziz dan juga gharib. Yang masyhur itu dia apa nama tu 3 perawi dan ke atas, aziz itu 2, gharib itu 1. Dan hadis ahad itu maksud dia kurang daripada martabat mutawatir lah, hadis yang mutawatir. Hadis ahad boleh ada 1 perawi, boleh jadi perawi itu tafarrud, bersendirian meriwayatkan hadis itu daripada perawi di atas dia. Itu tidak menjadi masalah, ya? Tidak semestinya bila hadis itu perawi yang ada 1 perawi tafarrud dia terus menjadi dhaif. Kita lihat, kita nilai, kita kaji terlebih dahulu siapa perawi itu, adakah perawi itu bermasalah ataupun sebaliknya. Kalau perawi itu tidak ada masalah, maka hadis itu boleh dijadikan hujah dalam perkara-perkara tertentu. Tapi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan usul akidah, itu ada perbezaan pandangan ulama lah. Baik, kita tengok terus dekat sini. Poin nombor 2, Al-Haythami pula telah menukilkan hadis riwayat At-Tabarani itu berkata, setelah menukilkan hadis riwayat At-Tabarani itu berkata, di dalam sanad itu ada orang yang aku tidak kenal dan orang yang para ulama rijal berbeza pandangan tentangnya. Sekali pandang, jika komentar At-Tabarani dan Al-Haythami itu sahaja diambil kira, nescaya tidaklah ia kelihatan teruk sangat, tetapi setelah dibongkar lagi kitab-kitab rijal hadis, anda akan mengetahui betapa berulatnya sanad tersebut. Ikutilah pembongkaran tentang perawi-perawinya pada poin-poin seterusnya. Baik. Sekarang kita ada 2 komentar daripada At-Tabarani dan daripada Al-Haythami. Dia beritahu orang tak kenal, dia beritahu perawi bersendirian, 1 orang saja riwayatkan, mungkin tak ada masalah. Nampak macam hadis biasa, nampak macam clean saja. Kita pergi lagi seterusnya. 3. Di dalam sanad hadis di atas terdapat 4 orang perawi bermasalah secara berturut-turut yang kita gariskan, menjadikan hadis riwayat mereka dhaif sangat jika diandaikan mereka hanya perawi dhaif biasa sekalipun. Baik. Sekarang kita akan kemukakan satu persatu perawi yang kita gariskan dan kita akan nyatakan kenapa mereka ini bermasalah. Siapa yang beritahu mereka ini perawi yang bermasalah. Baik, yang pertama, yang ambil daripada Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Muhammad bin Aqil yang meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, ini sahabat Rasulullah sendiri. Dialah orang yang dimaksudkan oleh Al-Haythami dengan katanya dan orang yang para ulama rijal berbeza pandangan tentangnya. 2. Orang yang meriwayatkannya daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil ialah Muhammad bin Ali As-Sulami. Menurut At-Tabarani, tidak ada orang lain selain dia meriwayatkannya daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. 3. Amr bin Abdul Ghaffar pula adalah satu-satu orang yang meriwayatkan hadis itu daripada Muhammad bin Ali As-Sulami. 4. Muhammad bin Ali bin Khalaf Al-Attar Al-Kufi pula adalah satu-satunya orang yang meriwayatkannya daripada Amr bin Abdul Ghaffar. Tidak ada orang yang meriwayatkannya daripada Amr bin Abdul Ghaffar selain Muhammad bin Ali bin Khalaf. Demikianlah kata At-Tabarani tentang perawi-perawi hadis tersebut, artinya ialah tafarrud, kebersendirian dalam meriwayatkan sesuatu hadis terdapat pada setiap lapisan perawi. Tafarrud ini dia boleh berlaku dalam satu tabaqah saja, satu peringkat saja. Boleh jadi juga ia berlaku dalam 2 tabaqah, 2 peringkat, daripada sahabat turun kepada tabi'in, kepada tabi'in dan seterusnya. Boleh jadi tafarrud itu ada pada peringkat sahabat sahaja. Kemudian bila dah masuk peringkat tabi'in, hadis itu disebarkan secara meluas dan seterusnya, lebih ramai. Tetapi dalam hadis ini dia sedikit unik sebab dalam setiap tabaqah dia, selepas daripada Jabir bin Abdullah itu diambil daripada tabaqat tabi'in dan seterusnya, itu semuanya adalah tafarrud, perawi bersendirian. Seorang saja yang ambil daripada perawi di atasnya dan di atasnya. 4. Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ramai juga ulama hadis yang menyebutnya sebagai perawi hasan, termasuk Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Selain meriwayatkan daripada Jabir, beliau meriwayatkan juga daripada sahabat-sahabat seperti Ibn Umar dan Anas bin Malik. Tetapi lebih ramai tokoh hadis yang menganggapnya sebagai perawi dhaif. Antara mereka ialah Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ibn Ma'in, Ali Al-Madini, Yaqub bin Shaybah, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Sa'ad Al-Jawzajani, Abu Hatim dan Abu Zur'a Al-Razi, Al-Nasai, Ibn Khuzaimah, Abu Dawud,
Ibn Hibban Ad-Darqutni dan lain-lain. Menurut Ibn Hibban, oleh kerana ingatan Abdullah bin Muhammad bin Aqil teruk sangat, beliau sering meriwayatkan hadis tidak sebagaimana sepatutnya. Maka hadis-hadis riwayatnya wajiblah dipatuhi. Ini kita boleh tengok dalam rujukan yang kita kemukakan. Baik, dekat sini kita kemukakan ada dua orang tokoh yang paling penting. Itu Imam Bukhari dan Imam Tirmizi yang menyebutnya sebagai perawi yang hasan. Kalau kita buka dalam beberapa kitab sejarah dan sebagainya, ini komentar-komentar yang dimuatkan oleh pengumpul-pengumpul dan penulis-penulis hadis yang komen-komen berkenaan dengan hadis. Ada yang menyebutkan Imam Bukhari sebutkan dia sebagai perawi hasan, Imam Tirmizi sebutkan dia sebagai perawi hasan. Ada juga yang sebutkan laisa bihi ba's, tak ada masalah dengan dia. Laisa fihi syai', tak ada masalah. Dan lafaz-lafaz ta'dil ataupun jar yang sedemikian. Ada juga disebutkan daripada imam-imam yang lain. Terutamanya di sini yang kita rasa sedikit perlu dinyatakan adalah bila dipetik Imam Bukhari bagi tahu ini adalah perawi hasan. Dan Imam Tirmizi juga menyampaikan mesej yang seakan-akan sama. Baik. Apabila kita kemukakan begini, kita kena maklum ya bahawa Imam Bukhari dia ada menilai, dia ada buat penilaian terhadap perawi-perawi hadis. Dia juga ada menyampaikan, mengemukakan hadis-hadis dalam kitab sahih dia sendiri. Bila dia buat penilaian terhadap satu-satu perawi, terhadap satu-satu hadis, dia akan kemukakan pandangan dia. Tetapi tidak semestinya dia terima hadis tersebut. Dia menganggap hadis itu boleh dijadikan sebagai hujah. Dia menganggap hadis itu tidak bermasalah, tidak bercanggah dengan hadis yang lebih sahih. Apabila dia kemukakan pandangan dia berkenaan dengan satu-satu perawi, tidak bermaksud perawi ini tidak berkemungkinan boleh menyampaikan hadis yang bermasalah, hadis yang bercanggah, hadis yang langsung tak boleh diterima. Tidak bermaksud sedemikian. Itu Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Buktinya, kalau kita nak lihat salah satu, macam mana kita nak pastikan sama ada Imam Bukhari betul-betul terima anggap orang ini sebagai orang yang boleh dijadikan hujah, adalah kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari dia sendiri. Ada ataupun tidak ada, dia kemukakan hadis riwayat orang yang dia komen sebentar tadi. Kalau tidak ada, maksudnya orang itu mungkin kita perlu beri perhatian, kita perlu selidik terlebih dahulu adakah betul kita boleh terima orang ini ataupun tidak. Sebab itu ulama-ulama ada kemukakan beberapa penilaian hadis. Ada yang katakan ini adalah sahih menurut Syaikhain, menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah sahih menurut neraca penelitian Imam Bukhari dan sebagainya. Maksud dia, kalau kita lihat kepada orang itu secara individu, mungkin dia tidak bermasalah, tapi kalau nak riwayatkan hadis daripada dia, yang ini secara khasnya, adakah boleh ataupun tidak, itu cerita lain. Baik, apabila ulama hadis termasuk Imam Bukhari sendiri, dia menilai satu-satu perawi itu sebagai hasan ataupun sebaliknya, penilaian dia itu kita mestilah beri perhatian. Ada kalanya penilaian dia itu merujuk kepada hadis yang dia kemukakan itu, dan sebab itu dia katakan yang ini tidak ada masalah, yang ini tidak ada masalah dan sebagainya. Hasan itu juga ada pelbagai kategori. Hasan yang Imam Tirmizi, hasan Imam Bukhari dan lain-lain pun sama juga, ada pelbagai kategori. Walau bagaimanapun, kalau kita nak terima Imam Bukhari kata perawi ini adalah perawi hasan sekalipun, kita kena tahu hasan bukan bermaksud perawi itu adalah perawi yang sampai ke tahap thiqah dan sebagainya. Hasan ini adalah martabat kalau kita belajar usul hadis, agak bawah dah hasan itu. Dia bukan berada di peringkat atas, dia peringkat bawah dah. Hasan ini maksud dia boleh jadi okey, boleh jadi tak okey. Itu hasan. Jadi kalau kita terima sekalipun Imam Bukhari bagi satu penilaian yang neutral terhadap orang ini, kita perlu juga lihat penilaian-penilaian yang dibuat oleh orang lain. Satunya kita sudah nyatakan sebentar tadi, Imam Bukhari tidak kemukakan riwayat daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari yang ini dalam kitab dia sendiri. Dan apabila kita lihat penilaian ulama yang lain, jarh dan ta'dil yang lain, mereka ini juga orang-orang yang ada, kita kata, value penilaian dia, seperti Imam Malik Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang terkenal dengan tokoh yang sangat-sangat strict apabila nak menilai
satu-satu orang perawi itu Yahya bin Sa'id beritahu tak boleh terima. Ibn Ma'in dan lain-lain, ramai lagi selain daripada Bukhari dan Tirmizi bagi tahu ini adalah perawi dhaif, bukan masuk dalam kategori perawi hasan. Dia bawah lagi daripada hasan. Tak boleh kita nak label dia sebagai perawi hasan. Ini adalah perawi dhaif kalau bukan perawi yang lebih lagi daripada dhaif. Ibn Hibban sebagai contoh kemukakan oleh kerana ingatan Abdullah bin Muhammad bin Aqil teruk sangat, beliau sering meriwayatkan hadis tidak sebagaimana sepatutnya. Maka hadis-hadis riwayatnya wajiblah dijauhi. Ada orang ini bila dia riwayat di awal usia dia tidak bermasalah. Jadi bila ada satu orang tokoh menilai individu itu tadi, dia akan buat penilaian berdasarkan ingatan dia yang ada pada ketika itu dan dia bagi tahu orang ini mungkin hasan, tidak ada masalah. Tapi orang yang datang kemudian yang melihat ingatan dia merosot dan meriwayatkan hadis bukan sebagaimana yang sepatutnya, dia akan kemukakan satu penilaian yang lain, boleh jadi tidak boleh diterima, dhaif dan sebagainya setelah dia meneliti perkara tersebut. Jadi ini perkara yang selalu berlaku. Satu orang tokoh bagi tahu orang ini tak boleh terima, orang lain pula bagi tahu ini boleh diterima. Itu perkara biasa. Cuma kita lihat apa mesej yang dia sampaikan dan lihat juga penilaian orang yang bagi tahu tak boleh, dhaif dan sebagainya, itu apa alasan-alasan mereka. Baik, ini Abdullah bin Muhammad bin Aqil, ramai sangat yang bagi tahu dia ini dhaif, perawi dhaif, bermasalah. Kemudian seterusnya, Al-Zahabi di dalam Al-Mughni fi Du'afa jilid 2 muka surat 618 menulis Muhammad bin Ali As-Sulami Abu Bakar Al-Haddad Al-Dimashqi adalah guru Ibn Al-Akfani. Dia perawi tertuduh berdusta dan lemah. Satu orang lagi perawi yang ambil daripada Abdullah tadi itu pun bermasalah. Dusta, perawi berdusta ni maksud dia apa? Dia kemukakan satu hadis yang dikatakan hadis tetapi sebenarnya tidak hadis. Boleh jadi juga dia kemukakan daripada guru dia yang dia kata guru dia sebenarnya bukan guru dia dan lain-lain, macam-macam boleh berlaku. Baik, 6. Amr bin Abdul Ghaffar Al-Fuqaimi, Abu Hatim Al-Razi berkata tentangnya, perawi matrukul hadis, Al-Uqayli dan lain-lain berkata munkarul hadis. Ibnu Adi berkata dia dikatakan telah mereka ini mengada-ngadakan hadis. Para salaf menganggapnya telah mereka hadis tentang kelebihan fadail ahli bait dan tentang keburukan keaiban masalib orang-orang selain mereka. Ali Al-Madini pula berkata, aku meninggalkannya, ini tidak menerima hadisnya kerana fahaman syiahnya yang melampau. Baik, ini ada dikemukakan dalam rujukan-rujukan ini, boleh rujuk sendiri kalau tuan-tuan dan puan nak lihat lanjut. Berapa orang yang bagi tahu kat sini perawi ini bermasalah? Ramai juga kan. Dan yang spesifiknya Ali bin Al-Madini pula berkata dia ini memang perawi Syiah dan dia bermasalah. Ibnu Adi bagi tahu para salaf tidak menganggap dia ini sebagai orang yang boleh diterima hadisnya sebab dia ada unsur Syiah, tasyayyuh di situ. Dia sampaikan riwayat-riwayat mengenai kelebihan Ahlul Bait dan keburukan orang-orang selain mereka, ini para sahabat. Jadi ini satu indikasi yang perlu diberi perhatian. Orang ini selalunya ada masalah, ada fahaman Syiah, cuba nak menyampaikan fahaman Syiah dengan cara dia lah, dengan cara menyampaikan hadis-hadis yang sedemikian. Jadi adakah bermasalah kalau nak cerita berkenaan dengan kelebihan Ahlul Bait? Jawapannya tak ada masalah, tak boleh kita nak tolak satu-satu perawi itu semata-mata kerana dia menyampaikan kelebihan Ahlul Bait. Tetapi bila dia selalu cerita berkenaan dengan kelebihan Ahlul Bait dan dalam masa yang sama keburukan, keaiban orang-orang lain, ni satu mesej yang kita perlu beri perhatian apabila para salaf ataupun ulama-ulama rijal mengemukakan komentar mereka sedemikian. Maksudnya orang ini ada agenda dia tersendiri. Baik, seterusnya 7. Muhammad bin Ali bin Khalaf Al-Attar Al-Kufi, Ibnu Adi berkata dia perawi munkarul hadis. Banyak riwayat pelik-pelik ada dengannya. Malapetaka dalam hadis ini berpunca daripadanya. Ini Ibnu Adi bagi tahulah kat mana datangnya masalah ini, daripada Muhammad bin Ali bin Khalaf Al-Attar Al-Kufi, orang Kufah. Riwayat orang Kufah ini pun satu lagi juga kita kena beri perhatian, terutamanya apabila orang itu kaitkan, di label, katakan dia ini ada perkaitan, ada pertalian, ada masalah, ada cuba nak menyampaikan mesej-mesej ataupun agenda-agenda
berkenaan dengan Syiah, maka kena ambil perhatian. Ya. Muhammad bin Ali bin Khalaf al-Attar al-Kufi, dekat atas tadi yang kita gariskan sebentar tadi, dekat mana? Yang ni, Muhammad bin Ali bin Khalaf al-Attar al-Kufi. Satu-satunya orang yang meriwayatkan daripada Ammar bin, bukan kat sini, bawah sini. Jadi Ibnu Adi bagi tahu dia ini yang bawa hadis ini, yang kemukakan hadis ini. Dia reka lah hadis ini. Dia yang bagi tahu, dia ambil sanad ini daripada orang ni, daripada orang ni. Sebenarnya bagi Ibnu Adi, setelah dia buat penelitian, ini puncanya, punca masalah. Muhammad bin Ali bin Khalaf al-Attar al-Kufi. 8. Inilah versi riwayat Jabir yang paling ringkas. Terdapat beberapa lagi versi lain dengan tambahan-tambahan tertentu. Selain itu, ada juga diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat yang lain tentang kejadian Nabi SAW dan Ali daripada pokok yang sama. Antara sahabat yang dikaitkan nama mereka dalam meriwayatkan hadis tentang perkara ini ialah Ibn Umar, Al-Bara' bin Azib, Ibn Abbas, Abdul Rahman bin Auf dan Abu Umamah. Tetapi seperti telah disebutkan sebelum ini, semuanya adalah maudhu'. Tidak cukup dengan riwayat yang mereka kemukakan ini, sanad-sanad yang mereka cipta, mereka kaitkan juga hadis ini yang Nabi SAW dan Ali daripada pokok yang sama, katanya ini adalah riwayat daripada sahabat-sahabat ini, Umar, Al-Bara' bin Azib dan seterusnya. Sebenarnya hakikatnya ini adalah pendustaan, bohong besar atas nama-nama sahabat, dan ini adalah sesuatu yang diperingatkan oleh Rasulullah. Beberapa kali dia peringatkan bahawa tak boleh berdusta, dan berdusta yang, antara berdusta yang paling besar adalah yang inilah, berdusta atas nama dia, berdusta atas nama Nabi, berdusta, kemukakan hadis palsu supaya orang percaya bahawa ini adalah agama Islam, ini adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik, kita lihat 9. Versi riwayat Jabir berdasarkan riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak selengkapnya adalah seperti di bawah ini. أخبرني الحسين بن علي التميمي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد قال حدثنا هارون بن حاتم قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال حدثني إسحاق بن يوسف عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يا علي الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد. Itu salah titik وغير سنوان يسقى بماء واحد. Daripada riwayat Hakim dalam Mustadraknya, dia kemukakan versi yang lebih lengkap. Ini yang riwayat dia lebih kurang sama saja. Bermaksud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Ali, wahai Ali, manusia, yakni yang lain dijadikan daripada pelbagai pokok, sedangkan aku dan engkau dijadikan daripada pokok yang sama. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah yang bermaksud وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. Bermaksud, dan padanya ada kebun-kebun anggur dan jenis-jenis tanaman serta pohon-pohon tamar, yakni kurma, yang berumpun dan yang tidak berumpun. Semuanya disiram dengan air yang sama. Surah Ar-Ra'd ayat 4. Setelah mengemukakan riwayat ini, Al-Hakim berkata, ini adalah hadis yang sahih isnadnya, tetapi mereka berdua, ini Bukhari dan Muslim, tidak memasukkannya ke dalam kitab karangan mereka. Ini Bukhari dan Muslim sendirilah. Di bawahnya tercatat komentar Az-Zahabi di dalam Talkhis Al-Mustadrak terhadap kata-kata Al-Hakim itu begini. Jadi Al-Hakim dia kemukakan hadis ini, kemudian dia beritahu ini adalah hadis yang sahih isnadnya. Yang ada ni Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Abu Abbas Ahmad bin Muhammad, Harun bin Hatim, ini koleksi yang dikemukakan ini, riwayat ini dengan sanad ini, dia kata tidak ada masalah, sahih. Kalau kita lihat dalam Mustadrak sendiri, di bawah itu ada komen daripada Az-Zahabi. Az-Zahabi ini dia tulis satu kitab Talkhis Al-Mustadrak. Dia beri komen kepada komentar Hakim itu sendiri. Dia beri komen kepada komentar Hakim. Apa yang komen dia? Tidak benar, demi Allah, Harun bin Hatim adalah seorang perawi yang punah ranah, halik. Ini satu lagi lafaz jarh yang dikemukakan oleh Az-Zahabi setelah dia kemukakan satu orang perawi nama dia Harun bin Hatim dalam sanad yang kita kemukakan tadi, yang dikatakan oleh Hakim sebagai sahih. Az-Zahabi beritahu tak betul, demi Allah, dia bersumpah, dia berani bersumpah. Ini adalah seorang perawi yang halik, rosak.
rosak maksud dia uh, satu terma yang digunakan sebagaimana saya sebutkan sebelum ini, yang kita tak boleh guna di luar daripada konteks dia. Kita tak boleh pergi kat luar dan nak bagi tahu kepada orang lain entah halik, tak boleh bagi tahu, kecuali dalam tempat-tempat yang tertentu. Dia sama dengan apabila orang pergi ke mahkamah. Bila pergi ke mahkamah, berada di kandang saksi dan sebagainya, orang itu dia boleh cakap perkara-perkara yang pada kebiasaannya dia tak boleh cakap. Pada keadaan umumnya dia tak boleh katakan kepada orang. Ini adalah salah satu bentuk kesaksian yang dikemukakan oleh ulama kita, ulama rijal kita, Az-Zahabi, apabila dia nak menyampaikan pandangan dia berkenaan dengan Harun bin Hatim. Jadi hakim dia bagi tahu sanad ini tak ada masalah. Termasuk Harun bin Hatim ini pun tidak ada masalah pada pandangan dia. Jadi ada pula Az-Zahabi yang masuk dalam kandang saksi sebentar tadi, dia bersumpah demi Allah. Dalam mahkamah kita pun masuk tu kena bersumpah dulu. Nak cakap benar dan sebagainya, takkan berdusta. Sekali-kali tidak akan berdusta demi Allah apa semua kan. Wallahi wa billahi wa tallahi, boleh jadi ada macam-macam lah bentuk lafaz dia tu. Jadi Az-Zahabi ini dia berdusta. Dia bersumpah dengan nama Allah yang apa yang dia bagi tahu ini adalah sesuatu yang dia yakin sebagai benar. Dan dia bukan semata-mata nak bagi tahu orang ini dia nak nak gunakan perkataan-perkataan yang tak elok semata-mata kepada orang, tak. Tapi ini adalah disiplin ilmu hadis. Apabila dia yakin sesuatu itu tak betul, maka dia kena nyatakan. Dan bila dia nak nyatakan itu, dia kena guna lafaz-lafaz yang spesifik supaya orang yang dengar tu faham mesej yang dia cuba nak sampaikan. Jadi dia gunakan perkataan di sini sebagai halik, punah ranah, rosak, binasa. Maksudnya orang ini tak boleh diterima. Itu mesej yang dia nak sampaikan dengan jelas. Begitu juga dalam mahkamah-mahkamah. Bila kita berada di dalam kandang saksi, kita boleh bagi tahu orang ini berdusta, orang ini bohong, orang ini jahat, orang ini pembunuh dan sebagainya. Itu tidak ada masalah sebab berada di kandang saksi. Nukilan komentar Az-Zahabi terhadap seorang perawi di dalam isnad itu pun sudah mencukupi untuk menilai sanad yang dikatakan oleh Al-Hakim sebagai ini adalah hadis yang sahih isnadnya. Daripada komentar Az-Zahabi itu dapat diketahui kenapa Bukhari dan Muslim tidak memasukkan riwayat itu ke dalam kitab sahih mereka. Kalau kita lihat kepada komentar Az-Zahabi ini pun kita sudah tahu sebabnya kenapa Imam Bukhari dan Imam Muslim, walaupun Imam Bukhari itu menganggap perawi ini tadi, Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini sebagai perawi yang tidak ada masalah, tetapi dia tak masukkan sebab ada banyak lagi masalah yang lain. Abul Abbas Ahmad bin Muhammad itu dikenali juga sebagai Ibnu Uqdah. Walaupun dia seorang hafiz hadis, tetapi para ulama hadis tetap menganggapnya sebagai perawi dhaif. Dia juga dikatakan berfahaman Syiah, Zaidiyah, Jarudiyah. Ini pun lagi satu cerita juga. Abul Abbas Ahmad bin Muhammad, dalam riwayat tadi dia ambil daripada Harun bin Hatim. Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini kita sudah bincang di atas tadi. Harun bin Hatim, Az-Zahabi sendiri bagi tahu dia ni bermasalah. Harun bin Hatim. Abul Abbas Ahmad bin Muhammad ini pula siapa? Ini orang yang dikatakan sebagai Syiah, berfahaman Syiah, Zaidiyah, Jarudi. Tapi ada juga orang bagi tahu dia ni hafiz hadis. Jadi bila kita dengar perkataan hafiz, adakah orang ini seorang perawi yang thiqah, perawi yang kita mesti terima hadis dia? Jawapan dia tidak semestinya. Ini satu lagi terma dalam usul hadis untuk menyatakan karakter ataupun nilai ataupun apa yang ada pada seseorang perawi itu. Jadi orang yang dikatakan sebagai hafiz hadis ini ada pelbagai syarat dia. Ada yang syaratkan sekian-sekian beribu-ribu hadis yang dia kena hafal, dia kena ada dalam ingatan dia, yang dia boleh riwayatkan dengan lafaz hadis itu verbatim secara lafaz spesifik, dia bukan melalui tulisan semata-mata, tak. Tapi dia boleh ingat, dia boleh sebutkan dengan lafaz satu-satu. Jadi ini orang yang dikatakan sebagai hafiz hadis. Ada pelbagai syarat-syarat yang dikemukakan lah, tetapi dia merujuk kepada ingatan seseorang itu, sama ada dia boleh menyampaikan hadis melalui ingatan dia dan berapa koleksi hadis yang
dia mampu ingat. Jadi ada ramai tokoh-tokoh hadis kita, terutamanya imam-imam besar, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain, semuanya adalah hafiz hadis. Tapi ada juga orang-orang lain yang dikatakan sebagai hafiz hadis. Jadi Abu Abbas Ahmad bin Muhammad ini, ada orang kata dia adalah hafiz hadis juga. Maksudnya dia merujuk kepada seorang yang dia ingat hadis, ada koleksi hadis yang banyak dalam ingatan dia, dia mampu menyampaikan hadis tersebut melalui ingatan dia dengan baik. Ini hafiz hadis. Boleh tak hafiz hadis ini dia menjadi seorang perawi yang daif, perawi yang matruk, perawi yang munkar, perawi yang daif jiddan dan sebagainya? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Dua istilah ini boleh ada dalam satu masa yang sama pada satu perawi. Dia bukan apabila orang tu hafiz, dia terus seal, cok dia ini perawi fiqah. Tak. Kena ada penilaian. Ada ramai perawi-perawi yang dikatakan sebagai perawi hafiz hadis, tetapi siapa pun tak terima dia. Sebagai contoh, Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi, Muhammad bin Sa'id Al-Maslub, Muhammad bin Sa'id Al-Maslub. Ini satu orang perawi yang dikatakan sebagai perawi yang dia ada banyak hadis yang dia ingat ada banyak, tetapi dalam banyak-banyak hadis yang dia ingat tu, dia juga reka hadis. Dia hafal hadis itu banyak-banyak, dia hafal sanad banyak-banyak dengan tujuan untuk dia reka, dia campur aduk dan dia cipta satu hadis yang mungkin orang akan terima hadis tersebut. Jadi ini satu perawi yang orang tak terima, Muhammad bin Sa'id Al-Maslub, dan banyak lagi perawi-perawi lain. Ini adalah salah seorang yang kita bincangkan, Abu Abbas ini. Orang bagi tahu dia ini adalah hafiz hadis, tetapi dalam pada dia itu hafiz hadis, dia adalah perawi yang tak boleh diterima. Sebab kenapa dia ini tak boleh diterima adalah salah satunya, dia ini adalah seorang Syiah Zaidiyah Jarudiyah. Syiah Zaidiyah ini adalah salah satu pecahan Syiah. Kita sudah sebutkan sepintas lalu sebelum ini. Syiah Zaidiyah ini adalah antara Syiah yang dianggap paling hampir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Syiah Zaidiyah ini secara umumnya dia tidaklah mempunyai fahaman yang terlampau ekstrim sehingga ke tahap mengkafirkan sahabat-sahabat dan sebagainya. Tetapi di bawah Syiah Zaidiyah itu dia ada beberapa pecahan yang lain. Banyak pula pecahan-pecahan dia. Salah satunya adalah Syiah Zaidiyah Jarudiyah. Jadi adakah Syiah Zaidiyah Jarudiyah ini boleh diterima ataupun sebaliknya? Jawapan dia, Syiah Zaidiyah Jarudiyah tak boleh diterima. Sebab Syiah Zaidiyah Jarudiyah ini dia sendiri berbeza dengan Syiah Zaidiyah yang umum tu. Kalau Syiah Zaidiyah yang umum tu, dia boleh jadi tak setuju dengan pelantikan Sayyidina Abu Bakar dan Umar selepas Rasulullah. Dia lebih memilih Ali, tetapi dia tidaklah sampai ke tahap mencerca, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Apabila berlaku pertelingkahan antara sahabat-sahabat, Syiah Zaidiyah lebih kepada memihak kepada Sayyidina Ali sebagai contoh. Dia tidak memihak kepada sahabat yang lain. Tapi Syiah Zaidiyah Jarudiyah ini, dia mengambil pendirian Sayyidina Ali adalah yang betul dan sahabat-sahabat ini semua salah, dan lebih daripada itu dia pergi kepada tahap mencaci maki dan sebagainya. Dan Syiah Zaidiyah Jarudiyah ini dia ada fahaman yang sama juga. Dia ada konsep imamah, dia pun ada. Dia pergi kepada imam-imam dan dia ada fahaman-fahaman imam itu ada sesuatu ciri-ciri yang tidak ada pada manusia biasa. Imam itu seorang yang maksum dan sebagainya, dia boleh pergi ke lebih kepada itu. Syiah Zaidiyah ini yang umum diterima oleh ulama-ulama awal adalah Syiah yang semata-mata memilih untuk berada di pihak Sayyidina Ali. Begitu. Adapun yang Jarudiyah ini tidak, ini yang Syiah Zaidiyah tetapi yang ekstrim. Kalau Imam 12 itu kita maklum semualah, itu memang dia sampai ke tahap mengkafirkan dan sebagainya. Bagaimana dengan Syiah Zaidiyah yang lain? Itu kita perlu lihat adakah fahaman mereka itu sampai ke tahap yang melampau ataupun sebaliknya. Tetapi umumnya yang ada sekarang ini, walaupun mereka mengaitkan diri mereka dengan Syiah Zaidiyah dan sebagainya, umumnya yang ada sekarang ini kita perlu sangat berhati-hati. Sebagaimana saya komen sebelum ini, kita tengok adakah mereka sampai ke tahap mencaci maki sahabat, tak terima Sunni, menganggap Sunni ini sebagai
najis, menganggap sunni ini halal, darahnya dibunuh dan sebagainya. Kalau sampai ke tahap itu, bermaksud ini bukan lagi perbezaan antara mazhab, tetapi ini perbezaan antara agama. Ini bukan lagi perbezaan mazhab. Kalau sehingga ke tahap boleh bunuh dan sebagainya, ini kita tak boleh anggap sebagai satu fahaman yang kita boleh terima dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kita perlu sampaikan peringatan mengenai bahaya mereka. Baik, jadi orang ini, Abul Abbas Ahmad bin Muhammad ini adalah seorang yang dikatakan berfahaman Syiah Zaidiyah Jarudiyah. Syiah Zaidiyah Jarudiyah ini dia ada satu konsep berkenaan dengan imamah juga. Imamah mereka ini ada satu ciri-ciri yang khas. Imam Ali dan imam-imam selepas mereka sampai ke tahap yang tidak ada pada manusia, dan ini adalah riwayat yang menyokong fahaman dia. Ad-Darqutni berkata tentang Ibnu Uqdah, dia seorang yang jahat, banyak meriwayatkan hadis-hadis yang pelik-pelik dan mungkar. Demikian juga kata Ibnu Al-Jauzi Az-Zailai dan Ibnu Abdul Hadi. Al-Zahabi berkata Ibnu Uqdah dan Ibnu Khirash mempunyai fahaman Syiah terlampau dan fahaman bid'ah. Lebih teruk lagi daripada semua yang tersebut itu, Ali bin Al-Madini dan Abu Daud berkata Ibnu Uqdah selalu mereka ini mengada-ngadakan hadis. Jadi ini orang yang dikatakan dia ada fahaman Syiah dan dia mereka hadis, buat hadis, campur adukkan hadis, walaupun dia seorang yang hafiz hadis, tetapi kita tak boleh terima sebab riwayat-riwayat ini kita ada satu disiplin hadis, satu prinsip. Apabila ada satu riwayat daripada seorang ahli bid'ah yang menyokong fahaman dia, yang menyokong bid'ah dia, maka itu kita tak boleh terima. Jadi ini berfahaman Syiah dan menyokong fahaman dia, kita tak boleh terima. Seterusnya kita tengok, sedia dimaklumi bahawa riwayat yang ada di dalam isnadnya terdapat seorang sahaja perawi mereka hadis juga dihukum sebagai maudhu' oleh para ulama hadis. Ya, kalau ada satu sahaja perawi yang mereka hadis, itu dah tak boleh diterima. Berkenaan Abdullah bin Muhammad bin Aqil pula telah disebutkan sebelum ini, ramai sekali ulama-ulama hadis yang menganggap beliau sebagai seorang perawi yang dhaif. Bayangkan bagaimana hadis yang di dalam isnadnya ada perawi yang dikatakan dhaif seperti Abdullah bin Muhammad bin Aqil, satu orang. Oleh sekian ramai ulama hadis, perawi dhaif sangat yang dikatakan punah ranah oleh Az-Zahabi seperti Harun bin Hatim, dua orang. Dan perawi yang selalu mereka hadis seperti Abul Abbas Ahmad bin Muhammad yang dikenali juga sebagai Ibnu Uqdah, itu boleh dikatakan oleh Hakim sebagai hadis yang sahih isnadnya. Tiga orang, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, lepas tu ada lagi Harun bin Hatim, lepas tu ada lagi Abul Abbas Ahmad bin Muhammad. Semua ini perawi yang dikatakan bermasalah, mereka hadis wasak, tak boleh diterima hadis dia. Ada pengaruh Syiah. Tiba-tiba Hakim bagi tahu ini adalah sanad yang sahih, tidak ada masalah. Itulah sebabnya para ulama memandang remeh terhadap hukum sahih yang diberikan oleh Al-Hakim terhadap sesuatu hadis. Maulana Asri sendiri pun ada bincangkan beberapa kali berkenaan dengan sahih oleh Bani Hakim. Sama ada apabila Hakim kemukakan satu matan dan dia katakan sahih, kemukakan satu sanad dan dia katakan sahih, kita perlu terima, kita perlu anggapnya sebagai sesuatu yang pasti sahih. Jawapannya tentu sekali tidak. Ada ramai ulama hadis yang pertikaikan kesahihan sesuatu yang dihukum oleh Hakim, sama ada sanadnya ataupun matannya, dan ini adalah sesuatu yang maklum dalam ilmu hadis, dalam kalangan ulama rijal, sesuatu yang maklum. Bukan kita nak merendah-rendahkan Hakim, tetapi orang ini dia ada penilaian dia tersendiri. Begitu juga kalau kita pergi ke mahkamah sebagai contoh kan. Saya selalu ambil contohkan mahkamah sebagai contoh supaya tuan-tuan dan puan tahu perkara yang sama juga berlaku dekat mahkamah. Kalau kita pergi ke mahkamah, ada hakim yang akan menilai kes-kes. Hakim ini dia ada pendirian yang berbeza, dia ada latar belakang pendidikan yang berbeza dan sebagainya. Bagaimana dia melihat satu-satu isu juga berbeza, bagaimana dia menggunakan prinsip-prinsip perundangan juga berbeza. Jadi Hakim ini, dia seorang yang baik, tidak ada masalah, kita boleh terima dia adalah satu tokoh yang kita hormat dan sebagainya. Cuma penilaian dia itu sedikit longgar, penilaian dia itu sedikit kita kata bermasalah apabila dia menilai hadis-hadis yang kritikal
dia menggunakan neraca yang sama. Ini yang dikritik oleh ramai ulama hadis juga. Yang kita kemukakan di sini hadis yang memang semua maklum tahu hadis ini bermasalah, sanadnya pun bermasalah, tiba-tiba dia kata hadis ini tidak ada masalah. Jadi kalau kita andaikan hakim ini sebagai hakim yang berada di dalam mahkamah, hakim ini selalunya akan dikritik. Bila dikemukakan kes itu ke peringkat rayuan, hakim di mahkamah yang lebih tinggi, hakim di mahkamah rayuan sebagai contoh, boleh membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh hakim di peringkat mahkamah bawah. Begitu juga bila pergi kepada yang lebih tinggi. Jadi dalam nak menilai hadis-hadis kita, sanad-sanad kita, kita ada ulama-ulama yang berada di peringkat-peringkat yang berbeza. Ada ulama hakim ada ulama rijal kita yang berada di peringkat bawah, ada di peringkat pertengahan, ada di peringkat yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini yang sangat-sangat strict penilaian dia, yang begitu teliti. Ada sedikit pun keraguan, dia dah tak nak terima dah. Ada ulama kita yang di peringkat pertengahan. Kalau ada sedikit keraguan tetapi secara umumnya riwayat dia itu tidak bermasalah, dia boleh terima. Ada juga yang lebih bawah daripada itu. Ada sedikit-sedikit keraguan asalkan ada riwayat-riwayat lain yang boleh menyokong, walaupun riwayat lain itu tidak boleh diterima, dia sudah terima. Memang ada yang sebegini, ya. Dan kita perlu tahulah, kita perlu tahu bila kita baca hadis, bila kita lihat penilaian, bila kita lihat siapa yang menilai itu, kita kena maklum bahawa memang ada dalam sistem penilaian kita tokoh-tokoh yang sedemikian. Ada yang lebih bermudah-mudah, ada yang sangat strict, ada yang sangat susah nak lepas. Sebagai contoh yang kita sebutkan sebentar tadi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini adalah orang yang boleh dikatakan sangat-sangat strict dalam nak menilai perawi-perawi hadis. Dia tak akan mudah-mudah lepaskan. Jadi bila lepas daripada penilaian Yahya bin Sa'id Al-Qattan, maksudnya orang itu sudah beres, tidak ada masalah secara umumnya lah. Jadi yang kita lihat sekarang ini dekat hadapan kita, hakim bagi tahu ini adalah sanad yang tidak bermasalah, walaupun ada 3 orang perawi yang dikatakan oleh ulama lain sebagai masalah. Bukankah hadis Jabir versi riwayat Al-Hakim ini juga dimulakan dengan kata Ya Ali, Ya Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'd. Ini satu je yang sahih, ya. Yang lain itu semuanya bermasalah. Ini kita sudah sebutkan dalam usul yang ke-13. Tuan-tuan dan puan-puan kalau ada salinan yang dulu boleh lihat, ya. Dalam usul yang ke-13 kita sudah kemukakan mana-mana hadis yang riwayatnya kisahlah sahih ke dhaif ke sanadnya tu, tapi kalau matan dia bermula dengan Ya Ali, semuanya adalah maudhu' kecuali satu je yang kita bincangkan sebelum ni, iaitu hadis manzilah. Ya Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Semuanya dhaif ataupun maudhu'. Dekat sini, hadis yang kita bincangkan dekat sini yang dikemukakan oleh hakim ini, ada perkataan Ya Ali, an-nas min syajarin syatta wa ana wa anta min syajaratin wahidah. Mula dengan Ya Ali. Jadi kalau kita nak pakai usul yang ke-13 kita hari itu pun dah boleh. Tak perlu bincang pasal hadis-hadis lain, ada perawi-perawi masalah ataupun tak. Kita sudah boleh buat keputusan bahawa ini adalah hadis yang dhaif sebenarnya. Tapi kita bincangkan jugalah supaya kita dapat tahu sebenarnya bukan semata-mata kita lihat kepada hadis itu ada Ya Ali dan terus kita putuskan, tidak. Bahkan ini adalah penelitian yang dibuat oleh ulama-ulama kita dahulu bahawa memang tidak ada satu pun hadis yang bermula dengan Ya Ali yang kita boleh angkat martabatnya lebih lagi daripada dhaif. Tak boleh. Nak pergi kepada hasan pun tak boleh. Semuanya dhaif ataupun maudhu'. Contohnya dekat sini lah. Contohnya dekat sini. Tidak masuk akal ia tidak diketahui oleh 2 orang tokoh hadis seperti Bukhari dan Muslim. Takkanlah Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menganggap hadis daripada Abdullah bin Aqil itu tadi tidak bermasalah dan dia tak tahu hadis ini. Dia tak kemukakan dalam sahih dia. Takkan dia tak tahu kalau hadis ini tidak bermasalah sebagaimana yang dikemukakan oleh hakim itu sebentar tadi? Jawapannya adalah kita mesti menganggap Imam Bukhari sudah tahu, Imam Bukhari memang maklum, tetapi Imam Bukhari tidak menganggap ini sebagai hadis yang sahih. Baik, 10. Sekarang mari pula kita melihat hadis Jabir menurut versi riwayat Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil fi Dhafa Ar-Rijal. Di dalamnya terdapat tambahan-tambahan lain pula. Ini kita nak tengok yang versi lain pula, sebab ada orang cakap kalau hadis ini dia ada sokongan lain, ada
banyak riwayat-riwayat lain boleh jadi naik taraf dia? Jawapannya tidak. Kita tengok. Ini daripada riwayat Ibn Adi di dalam kitab Al-Kamil fi Dha'af Ar-Rijal. حدثنا الهنائي وعلي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عثمان بن عبد الله الشامي قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعرفة وعلي تجاهه تكون ada اسمه علي تجاهه فقال يا علي أذن مني ضع خمسك في خمسي يا علي خلقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلها وأنت فرعها والحسن والحسين أغصانها من تعلق بغصن منها أدخله الله الجنة. زاد بن زاطية علي لو أنت علي يا علي لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا كالأوتار ثم أبغضوك لأكبهم الله عز وجل على وجوههم في النار. Bermaksud Jabir, kita pergi terus dekat sini Jabir meriwayatkan bahawa pernah Nabi SAW berada di Arafah. Ketika itu Ali ada di hadapannya. Maka baginda SAW bersabda, wahai Ali, dekatilah aku. Letakkanlah 5 perkaramu pada 5 perkaraku. Wahai Ali, aku dan engkau telah dicipta daripada pokok yang sama. Aku pangkalnya, engkau batangnya, Hasan dan Husain pula adalah dahan-dahannya. Sesiapa yang bergantung pada mana-mana dahannya, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Ibn Zatiyah menambahkan lagi sabda Rasulullah SAW itu, wahai Ali, andai kata umatku berpuasa sehingga mereka menjadi kurus seperti tali, tetapi mereka membencimu, Allah Azza wa Jalla tetap akan menyembamkannya ke dalam neraka. Ini Al-Kamil fi Dha'af Ar-Rijal oleh Ibn Adi. Setelah mengemukakan, Ibn Adi berkata, hadis-hadis daripada Ibn Lahi'ah yang telah kukemukakan itu hanya dikemukakan oleh Uthman bin Abdullah Syami. Tidak ada orang lain meriwayatkannya. Uthman ini mempunyai banyak lagi hadis maudhu' selain daripada yang telah aku kemukakan ini. Ini katanya daripada ada dalam kitab, ada dalam kitab Ibn Adi. Ibn Adi sendiri bila dia kemukakan hadis ini, dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu hadis-hadis daripada Ibn Lahi'ah yang telah kemukakan itu hanya dikemukakan oleh Uthman bin Abdullah Syami. Tidak ada orang lain meriwayatkannya. Siapa tu? Ibn Lahi'ah, Uthman bin Abdullah Syami. Ada tafarrud, satu orang sahaja perawi yang diriwayatkan daripada Ibn Lahi'ah. Dan siapa? Ali bin Ishaq bin Zatiyah ini. Ini pun satu orang perawi yang tidaklah begitu masyhur sangat, cuma kita tidak berbincangkan dia. Uthman bin Abdullah Syami ini satu orang sahaja, dan Uthman ini mempunyai banyak lagi hadis maudhu'. Hadis maudhu' selain daripada yang telah aku kemukakan ini. Ini memang satu orang perawi yang meriwayatkan hadis-hadis maudhu', satu orang perawi yang tak boleh diterima lah. Kalau ringkasnya 11. Apa yang aneh ialah hadis-hadis maudhu' di atas mengandungi sabda Nabi SAW yang menyatakan baginda dan Ali telah dicipta daripada pokok yang sama. Orang-orang lain semuanya daripada pelbagai pokok. Namun ada juga riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW dan Ja'far, ini saudara Ali, pula dicipta daripada pokok yang sama. Lihat sebagai contoh riwayat di bawah ini. An-nas min syajarin syatta wa ana wa Ja'far min syajaratin. Bermaksud orang-orang lain dicipta daripada pokok yang pelbagai. Sedangkan aku dan Ja'far pula daripada pokok yang sama. Ini dalam tarikh Dimashq dan akhbar Isfahan. Kita pergi lagi 12. Lebih aneh lagi dari itu, ada juga riwayat yang dengan jelas menyebut para nabi di tempat orang-orang lain dicipta daripada pokok. Artinya ialah para nabi yang dimaksudkan dengan orang-orang lain, an-nas itu bukan orang-orang biasa. Mari sama-sama kita lihat riwayat berkenaan dengan sanad Ibn Asakir di dalam tarikh Dimashq. أخبرنا ابن السمسار قال أخبرنا علي بن الحسن الصوفي قال وحدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني اللخمي بأصبهان قال حدثنا الحسين بن إدريس الحريري التستري قال حدثنا أبو عثمان الطالوت بن عباد البصري الصيرفي قال حدثنا فضال بن جبير قال حدثنا أبو أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى وخلقني وعليا من شجرة واحدة فأنا أصلها وعلي فرعها وفاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمرها فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا ومن زاع تكون dalam setengah riwayat ومن زاغ هوى ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة 1000 عام ثم 1000 عام ثم 1000 عام ثم لم يدرك محبتنا إلا أكبه الله على منخزيه في النار ثم تلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Bermaksud
Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencipta para nabi daripada pelbagai pokok, sedangkan aku dan Ali telah diciptanya daripada pokok yang sama. Aku pangkalnya, Ali batangnya, Fatimah bunga jantannya, Hasan dan Husain pula adalah buahnya. Sesiapa yang bergantung dengan mana-mana dahannya akan selamat. Sesiapa yang melencong pula akan menjunam. Andai kata seorang hamba Allah beribadat kepadanya di antara Safa dan Marwah selama 1000 tahun, kemudian 1000 tahun, kemudian 1000 tahun pula, tetapi ia tidak mendapat kecintaan kami, niscaya Allah akan menyebabkannya ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah ini, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sebarang upah pun tentang ajaran Islam. Yang aku sampaikan itu, yang aku minta hanyalah kasih mesra kamu terhadapku disebabkan pertalian kerabat. Ini yang menghubungkan aku dengan kamu supaya aku tidak disakiti. Surah Asy-Syura ayat 23. Ibnu Asakir telah mengemukakan riwayat ini melalui 3 saluran sanad. Hanya di dalam satu salurannya sahaja ada sebut wa Fatimah liqahuha, dan Fatimah bunga jantannya. Di dalam sesetengah riwayat bukan Fatimah yang disebut sebagai liqahuha tetapi Ali, dan itulah sebenarnya yang lebih sesuai. Sesuai atau tidak perlu sangat dipedulikan kerana ini juga adalah salah satu hadis maudhu'. Dalam sesetengah saluran riwayat pula tersebut sedikit lagi tambahan, iaitu wa asyia'una awraquha. Syiah-syiah kita adalah dedaunnya. Ibnu Asakir sendiri telah mengemukakan dan berkata, ini adalah hadis mungkar. Kami telah mendapat juzuk Talib bin Abbad dengan sanad yang tinggi. Hadis ini tidak ada pula di dalamnya. Kita baca sekali ya. Hadis ini menggambarkan kedudukan Ali, Fatimah, Hasan dan Husain lebih mulia dan lebih tinggi daripada para nabi kerana mereka dicipta bersama Rasulullah SAW daripada pokok yang sama, tidak seperti para nabi yang lain. Semua mereka dicipta daripada pelbagai pokok yang lain. Daripada hadis-hadis inilah munculnya konsep Instan dalam ajaran Syiah. Ia merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akidah Syiah. Para ulama rijal menganggap hadis ini dhaif sangat atau maudhu' kerana di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Fadal bin Jubair. Dia seorang perawi yang disepakati tentang kedhaifannya. Kata Ibnu Adi tentangnya, hadis-hadisnya tidak mahfuz, dhaif. Ada sekitar 10 sahaja hadisnya daripada Abu Umamah, semuanya tidak mahfuz. Kemudian Ibn Hibban pula berkata tentangnya tidak halal sama sekali berhujah dengannya. Dia meriwayatkan banyak hadis yang tiada langsung asalnya. Kata Ibn Hibban lagi, dia seorang syekh yang telah mendakwa telah mendengar hadis daripada Abu Umamah. Dia meriwayatkan daripada Abu Umamah apa yang bukan daripada riwayatnya. Salah satu hadis riwayatnya daripada Abu Umamah adalah hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Asakir ini, dan kita kemukakan rujukannya. Baik, kita lihat dekat sini ada 3 versi lah lebih kurang ya. Satu, selepas daripada versi yang kita kemukakan sebelum ni lah. Ini satu yang sebutkan Ya Ali udunu minni dha'fan sakfi khamsi ya Ali khuliqtu ana wa anta min syajarah ana aslaha wa anta far'uha wal hasan wal husain awsanuha. Bagi tahu Ali dan juga Rasulullah dicipta daripada satu pokok yang sama. Hasan dan Husain adalah dahan-dahannya. Kemudian kalau tidak bergantung dengan mana-mana dahannya, masuk neraka lah senangnya, walaupun puasa sampai kurus kering sekalipun, masuk neraka. Tak diterima amalan dia. Kalau andaian dia mudahnya, kalau buatlah apa amal ibadat sekalipun, tak sempurna imannya, kecuali setelah seseorang itu yakin dan percaya dengan Ali, Hasan dan Husain. Kemudian yang kedua ini tadi, Anas min syajarin syatta wa ana wa Ja'far min syajarah. Yang pelik ni ada pula sebut Ja'far, bukan Sayyidina Ali, tetapi Ja'far, adik dia Ja'far. Macam mana pula boleh ada Ja'far itu? Kita pun tak tahu macam mana boleh ada Ja'far. Yang ketiga, ini versi yang ketiga. Ini lagilah pelik ya, bagi tahu apa ni? Innallaha khalaqal anbiya. Allah telah cipta nabi-nabi daripada pelbagai pokok. Banyak pokok. Pokok apa kita pun tak tahu. Wa khalaqani wa aliyan min syajaratin wahidah. Tetapi yang uniknya, yang specialnya adalah Ali dan Rasulullah dicipta daripada pokok yang sama. Nabi-nabi lain sebelum daripada Nabi Muhammad dicipta daripada pokok, tetapi bukan daripada pokok yang sama. Jadi ini satu mesej yang nak sampaikan kelebihan Ali lah. Fa ana asluha wa Ali far'uha wa Fatimah liqawa wal Hasan wal Husain thamaruha. Dekat sini ada tambahan Fatimah pula. Yang riwayat sebelum ni ada sebut Ali, Hasan, Husain, tak ada Fatimah. Dalam ni ada Fatimah, nak lengkapkan 5 orang tu lah. Sebelum ni ada 4 orang. Ada Rasulullah, ada Ali, ada Hasan, Husain, 4 orang baru. Yang ini ada 5 orang. Ibnu Asakir riwayat dia dalam Tarikh Dimashq ada sampai 5 orang.
ada Nabi, ada Ali, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain. Ali dengan Rasulullah satu pokok yang sama. Daripada satu pokok yang sama ini ada Fatimah. Fatimah ini dikatakan sebagai bunga jantan lah. Bunga jantan ini bagi orang yang biasa berkebun, dia tahulah bunga jantan ini dia ada bunga betina, ada bunga jantan, ada bunga betina. Daripada bunga jantan inilah dia ambil benih tu dan diberi kepada bunga betina supaya boleh kembang dan seterusnya lah. Tapi yang peliknya dekat sini adalah Fatimah dikatakan bunga jantan. Macam mana Fatimah bunga jantan? Sepatutnya Ali lah bunga jantan tu. Kita pun tak tahu, cuma kita tak nak pertikaikan lah dekat sini. Sebab tak ada point pun nak pertikaikan. Ini adalah hadis yang dhaif walau bagaimanapun. Fatimah liqauha, dan ada sebutkan sebagai Ali, Fatimah, Hasan dan Husain ini adalah sebagai dia punya samaruha, buah-buahannya. Bukan dahan tetapi buah. Lepas tu adalah dia punya dahan-dahan dan sebagainya. Kalau bergantung, berpaut dengan dahan-dahan itu akan selamat, dan siapa yang menyimpang, melencong akan akan binasa. Kalau dia beribadat di Safa dan Marwah, tempat yang mulia lah, beribu-ribu tahun pun, tapi kalau dia tidak mendapat kecintaan kami dengan cara dia yakin dan percaya kepada yang tadi itulah, masuk neraka. Jadi dekat sini pun ada satu perkara yang pelik jugalah. Ada satu perkara yang pelik juga. Ini salah satu ciri-ciri Syiah yang kita katakan Syiah yang gulat dan melampau. Melampau kerana apa? Kerana dia sampai ke tahap nak mengeluarkan mana-mana orang yang Islam daripada daerah Islam selagi mana mereka tidak percaya kepada imamah yang mereka yakini. Dan imamah yang mereka yakini itu berbeza antara Syiah dengan Syiah yang lain. Masing-masing akan mengeluarkan Syiah yang lain apabila tidak percaya dengan imam-imam mereka sendiri. Jadi dekat sini yang kita kemukakan, tokoh-tokoh yang kita kemukakan ini dalam kitab-kitab mereka yang dikatakan ada dalam kitab mereka, semuanya kata tak boleh terima, semuanya kata dhaif, semuanya kata maudhu', perawi ini bermasalah, perawi yang kita kemukakan ini ada riwayat banyak benda-benda yang dhaif dan maudhu' dan sebagainya. Jadi kita tak boleh terimalah secara ringkasnya. Ini perkara yang mungkin pada ketika pada pandangan kita lah, nampak macam dah tak boleh terima langsung kan. Nampak macam dah tak boleh terima langsung. Sebab ia tentu sekali kita tak boleh terima kalau kita tengok kepada hadis ni pun, sekejap Nabi, sekejap Ja'far, sekejap Ali, sekejap orang tu, sekejap ada tambahan Fatimah dan sebagainya. Tak boleh terima. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan mungkin juga pernah tahu, pernah dengar ni banyak sebar dekat YouTube dan sebagainya. Perkara-perkara begini ada orang yang mengambil sebagai ringan. Ada dalam kitab-kitab Sunni, ada dalam kitab sejarah, ada dalam kitab yang dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dalam tarikh Tabari, ada dalam tarikh Dimashq, ada dalam tarikh itu dan ini, buku-buku sejarah ada sebutkan. Ini sedikit peringatan lah kepada kita sendiri juga, supaya apabila nak menyampaikan satu-satu cerita, satu-satu yang dikatakan sebagai hadis itu, supaya kita beringat, dan kalau kita yakin ia adalah suatu perkara yang tak betul, kita mesti bagi tahu ia adalah tak betul. Tak boleh pula bagi tahu dia ni tak betul, ataupun tak boleh juga serahkan begitu saja, tak tahu, tidak komen apa-apa. Sebab bila kita tidak komen apa-apa, kita tidak nyatakan ini adalah tidak betul, ia akan memberi satu impression, kita kata satu tanggapan, boleh membawa pada satu tanggapan yang kita membenarkan perkara tersebut. Jadi ini bahaya. Ini bahaya. Sebab saya teringatlah bila baca yang cerita berkenaan dengan Ali, Fatimah sebagai jantan, Hasan dan Husain, pokok-pokok dan sebagainya. Semasa saya belajar dekat universiti dulu pun, ada profesor yang cerita berkenaan dengan perkara-perkara yang pelbagai macam-macam, riwayat-riwayat yang pelbagai. Ada yang kemukakan daripada riwayat-riwayat tarikh-tarikh, kitab-kitab sejarah dan sebagainya. Ada dalam Tabari, ada dalam tarikh itu dan ini. Dan dia katakan tidak bermasalah sebab ini dalam kitab-kitab yang diterima umum. Dan yang bahayanya apabila dia terima satu riwayat yang mungkin tidak bermasalah, dia akan cenderung untuk menerima riwayat lain yang bermasalah. Sampai ke satu tahap apabila ada cerita berkenaan dengan kejadian manusia. Ini kita cerita berkenaan dengan kejadian manusia lah. Kejadian manusia. Awalnya dia boleh terima riwayat-riwayat yang dikatakan bermasalah,
kerana matan dia tidak bermasalah. Kemudian dia pergi lagi lebih teruk sampai ke tahap bila masuk cerita berkenaan dengan manusia, kejadian manusia keluar daripada badan-badan haiwan, keluar daripada gajah dan sebagainya, dia boleh terima. Dia cakap ini adalah riwayat yang sama, orang yang sama, ada dalam kitab yang sama juga, dan bagi dia tidak bermasalah. Kemudian saya tanyalah dia, logik ke tak logik? Kalau ada orang manusia ni, dia lahir daripada perut haiwan, lahir daripada gajah, boleh terima ke macam tu? Dan dia pun macam termenung, dia pun tak tahu nak cakap apa. Saya pun cakap, saya secara peribadi tak boleh terima macam tu, dan itu sahaja yang saya komen dekat dia. Kita bukan nak kita bukan nak merendah-rendahkan profesor ke siapa-siapa ke ustaz dan sebagainya. Cuma kita nak katakan dekat sini, bahaya apabila kita terlampau bermudah-mudah dalam nak menerima apa sahaja yang ada dalam kitab-kitab yang ditulis, dikarang oleh ulama kita, sama ada ulama hadis ke, ulama sirah ke, ulama apa sekalipun. Kalau kita terima begitu sahaja, maka sangat-sangat bahaya. Sebagai contoh, ini yang kita kemukakan kat sini, Ibnu Asakir dan sebagainya. Mereka sendiri komen, mereka bagi tahu tak boleh. Mereka dah bagi tahu, mereka dah bagi peringatan, ini adalah hadis mungkar. Kami telah mendapat juz' Talib bin Abbad dengan sanad yang tinggi, hadis ini tidak ada pula di dalamnya. Dia dah bagi tahu, dia dah cek dalam satu versi yang lain daripada Talib bin Abbad yang ada sanad yang lebih tinggi dan tidak ada sebutkan perkara-perkara yang sedemikian. Wa asya'una awraquha, ini tak ada sebut. Kita kena berhati-hati, kita kena terima apa yang dia komen itu. Dan kita kena semak dengan lebih lanjut. Kalau ada perkara-perkara yang langsung tak masuk akal, takkanlah kita nak terima, takkanlah kita nak sampaikan perkara ini kepada orang lain, kepada masyarakat. Tak boleh, ini akan rosak dia punya akibat, yang penghabisannya adalah agama Islam itu sendiri dianggap sebagai agama yang langsung tak boleh diterima akal yang waras lah. Itu dia punya penghabisan dia. Baik, kita pergi kepada, ini adalah komen-komen daripada orang yang kemukakan hadis ini. Ibnu Adi bagi tahu hadisnya tidak mahfuz, ada sekitar sahaja dan semuanya tak boleh diterima lah. Ibnu Hibban bagi tahu tidak halal sama sekali berhujah dengannya. Dia meriwayatkan banyak hadis yang tiada langsung asalnya, dan ini orang yang mendustakan hadis lah. Dia bagi tahu dia riwayat hadis daripada orang ni, tapi dia tidak riwayatkan pun langsung, tidak ada. Salah satu hadis yang riwayatnya daripada Abu Umamah ialah hadis yang dibukakan oleh Ibn Asakir ini, dan seterusnya. Kita pergi kepada poin 13. Hadis ini boleh dihukum maudhu' kerana ia menepati beberapa usul dirayah hadis tentang hadis-hadis maudhu'. Kita nak pergi kepada usul dirayah. Sebentar tadi kita bincang mengenai usul riwayat yang kita kemukakan banyak versi, dan kesemua versi yang kita kemukakan dalam riwayat-riwayat yang berbagai, dalam kitab-kitab yang berbagai, semuanya adalah kita tak boleh terima. Mereka yang menyampaikan hadis itu sendiri, yang kononnya hadis itu pun bagi tahu tak boleh terima. Sekarang kita nak lihat dari sudut dirayah. Dari sudut logiknya macam mana. Satu, ia jelas bercanggah dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran menegaskan kejadian semua manusia pada asalnya adalah daripada tanah, bukan daripada nur atau daripada mana-mana pokok. Allah berfirman tentang kejadian asal manusia, kemudian proses kejadiannya selepas itu. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, ini rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat ke-12 ke-14. Di tempat yang lain Allah menerangkan kejadian manusia itu dengan lebih jelas lagi. Dia berfirman, ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Bermaksud,
Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara ghaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air mani yang hina. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, akal fikiran, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Sajdah Sajdah ayat 6 ke 9. Begitulah kejadian manusia menurut Al-Quran, mula-mula dari tanah, kemudian dari air mani tanpa kecuali. Dari tanah Allah menjadikan Nabi Adam AS, dari air mani pula Allah menjadikan anak cucu Adam. Baik, kita baca lebih sikit ya. 2. Ia bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis yang sahih, antaranya hadis-hadis di bawah ini. An-nas banu Adam wa Adam min turab. Maksud semua manusia adalah anak-anak Adam, sedang Adam pula dari tanah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Al-Baihaqi dan Al-Bazzar. Berhubung dengan proses kejadian anak-anak Adam pula, sabda-sabda Rasulullah SAW lebih menjelaskan lagi apa yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran Al-Karim tadi. Antaranya ialah sabda Rasulullah SAW ini, إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. Bermaksud sesungguhnya setiap kamu dihimpun penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian selama itu pula ia berada di dalamnya dalam bentuk segumpal darah seperti lintah. Kemudian selama itu pula ia berada di dalamnya dalam bentuk segumpal daging yang termamah. Barulah setelah itu Allah menghantar malaikat yang bertugas meniupkan roh ke dalamnya sambil diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara: rezekinya, ajalnya, amalnya dan seterusnya kelak sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Yang pertama sekali yang kita ketuk sedikit pemikiran mereka yang terima hadis, mereka yang terima kejadian Ali daripada pokok ini adalah, bagaimana mungkin kita terima hadis ini sebagai sahih, sebagai sesuatu yang kita boleh terima, anggap sebagai betul, sekiranya ia jelas bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran ini semua maklum adalah kita kata sesuatu yang kita mesti letakkan paling atas sebagai penilaian yang mutlak. Kalau nak tahu betul ataupun tak betul suatu hadis itu dan sebagainya, kita bandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran sebut dengan jelas, manusia bukan dicipta daripada nur sebagaimana dalam contoh yang pertama, ataupun dicipta daripada pokok sebagaimana contoh yang kedua yang kita bincangkan ini. Manusia diciptakan daripada tin, daripada tanah, disebutkan dengan jelas. Dan kemudian itu daripada air mani dan sebagainya lah, gumpalan daging dan seterusnya, sebagaimana kita semua maklum. Ini dalam hadis sebut Adam diciptakan daripada tanah, kemudian manusia-manusia lain diciptakan daripada air mani, anak cucu Adam, termasuklah Rasulullah, termasuklah Sayyidina Ali, termasuklah semua orang sampailah ke hari kiamat. An-nas banu Adam wa Adam min turab dan lain-lain. Ini hadis yang kita kemukakan dekat sini memang sebut dengan jelas, dan hadis ini apabila dikaji oleh pelbagai pihak, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam, lihat dari sudut sains, lihat dari sudut biologi, lihat dari sudut apa sekalipun, semuanya betul, semuanya memang real, semuanya memang tidak ada pembohongan, tak ada pendustaan. Memang kalau orang buat kajian itu dipadankan dengan ayat Al-Quran, dipadankan dengan hadis-hadis ini, semuanya betul. Penciptaan manusia 40 hari, teori 40 hari kejadian manusia, lepas tu 80 hari, 120 hari, semuanya betul. Ini dah dibuktikan dengan sains dan sebagainya. Sekarang ini kita ada teknologi macam-macam, semua orang buktikan memang betul apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran ini. Disebutkan daripada unsur tanah itu pula apabila dikajikan memang betul. Ada tuan-tuan dan perempuan pun saya rasa lebih maklum lagi daripada saya berkenaan dengan perkara ini. Memang kalau buat kajian semuanya boleh verify, boleh pastikan ini adalah betul. Tapi yang daripada pokok itu tadi tak ada siapa pun yang boleh verify, tak ada siapa pun yang boleh sahkan yang memang manusia ini daripada pokok. Lebih-lebih lagi kalau ada cerita berkenaan dengan bunga jantan atau itu lagilah, tak ada siapa pun yang berani buat statement yang memang betul perkara tersebut. Baik, kita tak perlu jelaskan secara lebih terperinci lagi sebab saya rasa semua pun sudah maklum. Ini satu hadis yang kalau kita
timbangkan dengan neraca Al-Quran, maka tak akan lulus sebab dia bercanggah 100% dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara jelas, secara qat'i, disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit, tak ada bukan gunakan bahasa kiasan lagi daripada Al-Quran. Dan penciptaan manusia itu pula sebut satu. Memang ini sesuatu yang antara mukjizat juga yang sebutkan secara jelas. Jadi tak boleh terima. Dari sudut dirayahnya memang tak boleh terima. Dan seterusnya, 3. Hadis contoh kedua dan hadis-hadis lain seumpamanya dimulai dengan seruan ya Ali, wahai Ali. Ini adalah salah satu semboyan penting menunjukkan kedhaifan atau kepalsuan sesuatu hadis yang dikecualikan oleh para ulama hadis hanya satu sahaja hadis, iaitu ya Ali anta minni bi manzilati Harun min Musa illa innahu la nabiyya ba'di. Ini sahaja satu-satunya hadis yang bermula dengan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali dengan kata ya Ali yang sahih. Selainnya tidak ada yang sahih. Yang Ali ni pun kena berhati-hati juga, kita tak boleh terima yang sebagaimana kita sebutkan sebelum ini, yang Ali dengan tafsiran Syiah dengan maksud bimanzilah, tu maksud dia sama level, lepas tu ada imamah, konsep dia tak. Ini nak ceritakan kelebihan Sayyidina Ali. Kalau kita nak terima hadis yang ini, kenalah faham dengan tafsiran sebagaimana yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita kata tidak menyimpang daripada akal fikiran yang waras. Yang keempat, terdapat ittirab yang teruk pada hadis-hadis yang menyatakan Ali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan daripada pokok yang sama. Tidak ada satu pun daripadanya yang lebih baik keadaannya sehingga dapat ditarjih daripada yang lain-lain. Kita tengok hadis yang sama, riwayat daripada orang yang sama, ada juga daripada riwayat orang yang berbeza, tetapi ceritakan benda yang sama. Kenapa dalam hadis ini ada sebut Rasulullah dengan Ali? Dalam hadis ini sebut Ja'far, Rasulullah dengan Ja'far. Dalam hadis ini pula sebut malaikat lain. Lepas tu ada sebut Fatimah, ada juga tak ada sebut Fatimah. Ada sebut Hasan Hussein, ada sebut lebih lagi wa asya'una, Syiah kami. Syiah mana? Syiah Imam 12, Syiah Zaidiyah, Jarudiyah ataupun yang lain. Ini masing-masing akan dakwalah. Tidak ada satu pun daripadanya yang lebih baik keadaannya sehingga dapat ditarjih daripada yang lain-lain. Kalau kita nak terima yang hujung tu, yang ada wa asya'una, adakah yang itu lebih baik? Jawapannya tak pun. Semuanya bermasalah. Perawinya bermasalah, perawinya dikatakan berdusta, perawinya dikatakan mungkarul hadis, perawinya dikatakan ada tasyayyuh, dan semuanya tak boleh diterima. 5. Boleh dikatakan di dalam setiap sanad hadis ada sahaja perawi Syiah terlampau atau perawi pendusta besar. Sedangkan kedua-duanya merupakan sebab utama para ulama hadis menghukum sesuatu hadis itu sebagai palsu. Dalam yang contoh kedua yang kita kemukakan ini, dalam riwayat ini cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok balik yang kita namakan sebagai, kita sebutkan sebagai tafarrud itu. Seorang sahaja perawi yang ambil daripada perawi di atasnya dalam 4 peringkat periwayatan. Dalam 4 peringkat periwayatan. Dekat sini, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Muhammad bin Ali As-Sulami, Amr bin Abdul Ghaffar, Muhammad bin Ali bin Khalaf Al-Attar Al-Kufi. Semua ni seorang sahaja yang ambil daripada Jabir bin Abdullah. Seolah-olahnya hadis ini tidak ada siapa pun yang tahu melainkan di peringkat Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dia seorang. Bawah daripada dia pun seorang. Bawah daripada dia pun seorang. Seolah-olahnya ini adalah cerita yang sangat-sangat rahsia. Rahsia yang tidak ada siapa pun yang tahu berkenaan dengan rahsia ini kecuali orang-orang yang ada maklumat berfahaman Syiah, orang yang tahu mengenai ajaran Syiah dan sebagainya. Siapa yang boleh terima riwayat yang macam ni? Dahlah bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah pula dengan hadis yang sahih, bercanggah pula dengan akal fikiran yang waras. Kita tak boleh terima hadis ini, dan sebab itu kita letakkan dalam contoh yang kedua, usul yang ke-72, mana-mana hadis yang menyatakan bahawa Sayyidina Ali dan Rasulullah diciptakan daripada nur, daripada pokok dan lain-lain, semuanya kita tak boleh terima kerana semuanya sama ada dhaif ataupun maudhu'. Walaupun sebentar tadi ada satu orang perawi yang pada pandangan Bukhari dan Tirmizi adalah hasan, kita tak boleh terima sebab hadis ini sangat-sangat mustahil untuk diterima oleh akal yang waras, dan menurut pertimbangan dirayahnya kita tak boleh terima sebab ia bercanggah dengan statement yang jelas daripada Al-Quran dan daripada As-Sunnah. Baik, sekian untuk contoh yang kedua.
Dan untuk hari ini kita tak dapat masuk juga pergi pada contoh yang ketiga. Kita sambung pada kelas yang berikutnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.